Tak, last dia ada putih. Okey, cara dia awak ambil merah ni. Okey, cara nak buat tone tanpa bancuan. Siapa dia merah? Merah tu. Punya merah. Merah. Okey, ni cara cikgu ajar buat tone tanpa bancuh banyak warna. Okey, cara dia awak letak basuh berus awak, kemudian ambil warna hujung-hujung je macam ni. Awak jangan celup, awak macam sapu sikit. Okey. Kemudian awak letak warna daripada tepi ni tolak ke tengah. Bila tolak ni, air tu bagi banyak, tolak dia. Sebab bila dia kering, kawasan sini dia akan jadi gelap sebab tempat ni adalah tempat pertama kita letak warna. Jadi warna akan lebih kat sini. Yang kita tolak pada tepi-tepi ni adalah lebihan warna ataupun kita kata lebihan warna, lebihan air. Nampak tak jadi cair. Jadi warna yang kali pertama awak ambil, letak di tepi, kemudian tolak. Bila awak tolak warna tu tak pergi, maksudnya dia tak ada air. Bila tak ada air jadi kesan dia macam tu. Jadi pastikan air tu ada. Okey. Awak letak je kat kawasan tepi ni, kemudian tolak dia. Tolak warna tu. Tolak dia. Macam tu. Okey. Okey. Lepas tu kawasan yang ada benda macam sini kita ada stiker kan. Awak letak macam tarik straight line. Okey, satu lagi cikgu lupa bagi tahu. Untuk tarik garisan lurus, tangan awak mesti ada di depan. Okey. Kalau kawasan besar, warna kawasan besar dia ada di belakang. Sebab tu berus panjang ni sesuai untuk kawasan besar dan kawasan kecil. Kalau berus pendek, awak susah nak kontrol. Okey. Jadi macam ni, nampak tak? Cikgu akan gerakkan tangan cikgu ke depan. Kemudian bila cikgu nak beli, cikgu akan tolak ke belakang. Okay. Lepas tu awak tolak warna, dia akan berebat dengan cepat, senang. Lepas tu awak takkan tekan berus awak sebab dia berada di belakang. Tekanan dia tak banyak. Tengok, cikgu pun tak tahu kenapa masuk sampai ke sains lah. Macam tu. Okay. Untuk warna kawasan tepi, nak elak tak keluar, pastikan ini ada di bawah. Ini ada di bawah. Ini letak. Lepas tu baru tolak. Awak kena praktis selalu. Kalau praktis benda ni kan, apa pun soalan yang datang takkan ada masalah. Percayalah. Okay. Macam ni, tolak dia untuk buat tone. Sekarang awak dah ada kawasan cerah, kawasan gelap. Okay. Yang seterusnya adalah Allah. Putih ada tak? Cikgu ada palette cikgu, tapi palette cikgu tak sama macam korang. Okay, ni kita nak bagi ada tone cerah. Macam kita bagi nampak kesan putih-putih tu kan. Okay, cara dia, tips dia, jangan basuh berus awak bagi hilang merah tu. Bila hilang merah, dia akan jadi putih seketul. Kalau ada merah lagi kat sini, bekas-bekas merah, dia akan jadi macam ke arah pink. So jangan basuh berus. Okay, ambil je. Kemudian letak kat kawasan yang awak nak cerah. Macam ni awak nak cerah kan. Nampak tak warna tu merebak? Letak dia macam tu. Macam awak macam ketak-ketak. Tangan awak macam ketak-ketak gitu. So dia akan dapatlah tone cerah dekat situ. Ambil sikit-sikit je. Ambil warna, biasakan macam menyapu. Macam sapu gitu. Cara awak nak ambil warna tu pun penting. Okay. Lepas tu untuk buat kaca, cikgu buat kawasan sini je tau. Okay. Last kali, kalau awak ada satu berus lah. Kalau awak ada banyak berus, pakai berus yang halus. Yang betul-betul halus. Awak, nampak tak kawasan tepi tu dia cerah kan? Awak tarik putih tu. Ada tak berus kecil? Cikgu pun tak selesa pakai berus besar. Keluarkan set. Sikat. Nak keluarkan ni. Sikat set. Ni, Makan, tarik berus makan tu. Dah. Ya. Buruk. Tarik warna tu. Dia kena lurus. Macam tu baru nampak kaca. Lepas tu bila kaca, dia mesti ada garisan macam ni. Apa yang dengki Garisan sangat? kaca. Bila awak buat garisan putih ni menjalar di depan, dia akan nampak benda tu ada di belakang. Alah, serap pun. Sekejap sekarang cikgu nak warna kat sini. Cikgu buat macam dia penuh dengan warna pink lah. Cikgu punya meja warna pink. Sekejap habiskan dulu. Nampak tak bila cikgu nak blend warna yang cair, cikgu akan letak berus cikgu di atas. Tangan cikgu di atas. Sebab cikgu tak nak warna tu pekat. Nah, ini cara awak pegang berus. Okey. Cara nak bagi nampak botol tu kaca, ambil je warna putih. Tarik dia. Macam tu. So dia nampak benda tu ada di dalam. Macam kat sini kan, tarik dia. Tu. Macam tu. Ni tambah sikit kat sini.
Sekarang memang jadi pink sebab ada kesan merah dekat berus cikgu yang belum hilang. Tolak dia. Macam tu. Buat macam ni je. So kita nampak benda tu ada di belakang. Kita tak nampak benda tu ada di depan. Bila awak ada satu garis yang tolak daripada ni macam ni kan, dia auto nampak benda tu ada di belakang. Macam tu. Buat macam ni je. So dia nampaklah betul kaca. Kalau nak lagi cantik, awak kena berani sikit lah tebalkan warna awak macam tu. Dia macam garis putus-putus macam tu. Bekat dia pun. Macam tu. Tebalkan warna putih tu. Kat sini tebalkan putih. Dekat sini tebalkan putih. Kat sini boleh tambah putih. Nampak tak warna tu? So dia nampak kaca. Sini. Macam tu. Lepas tu kalau nak lagi cantik kan, awak macam garis putus-putus macam tu. Putih tu kena main peranan. Macam tu. So dia nampaklah foto kaca dia tu. Ni je cara dia. Sini je. Okay. Lepas tu roti saya rasa tak ada masalah kot. Ada masalah ke roti? Tak ada. Okay, sekarang buat yang ni dulu. Sebab foto kaca ni cikgu rasa halangan terbesar. Try buat foto kaca ni dulu. Pergi buat. Dah kau. Dah.